Hari ini manusia mempamerkan rupa tanpa makna. Hari ini manusia berbangga-bangga dengan zahir tanpa makna. Tunjuk kemewahan, tunjuk kekayaan, tunjuk itu, tapi hidup penuh derita dan penuh sengsara. Kahwin, tunjuk subhanallah, ratusan ribu menghabiskan duit. Ya, tunjuk dengan sebuah keindahan. Ya, dapat anak seorang bercerai habis. Apa maknanya? Dulu you nak tunjuk apa kat orang, sekarang you nak cakap apa pada orang? Sebab tu hidup ni berpada-pada. Ya. Apa yang Allah nak? Sederhana. Apa yang Allah ajar pada kita melalui baginda Nabi? Sederhana. Ya. Kalau happy, jangan terlalu tunjuk sangat kat orang kita terlalu happy. Kerana hidup ni sementara. Mungkin hari ni kita happy, gembira, besok belum tentu kita gembira, boleh jadi derita. Sebab tu jangan sibuk dengan orang, sibuk dengan diri kita dulu. Kita hari ni duk sibuk manjakan orang daripada diri kita sendiri. Betul, manjakan orang. Maksudnya duk sibuk dengan orang. Orang ni makan apa, orang ni pakai apa, orang ni pergi ke mana, orang ni buat apa. Yang kita tu mandi pun belum. Ya, bukan pengalaman. Itulah yang berlaku dalam dunia di akhir zaman. Dunia akhir zaman. Takkan tak faham? Rata-ratanya macam tu. Maksud saya, itu contoh yang saya nak bagi tahu bahawa kita terlalu zalim dan kejam kepada diri kita sendiri. Dan kita memanjakan orang lain dengan menyibukkan diri kita dengan orang lain. Ya? Sedangkan diri kita tak ke mana. Itu maksud dia. Kan? Diri tak ke mana. Duk sibuk komen orang ni, condemn orang ni. Duk sibuk pertikaian orang tu, pertikaian orang ni. Ya? Duk sibuk orang kahwin pun dia sibuk. Kan? Orang kahwin. You, apa masalah you? Orang kahwin. Apa yang you nak marah dengan orang kahwin ni? Ya. Yalah Ustaz. Dia kan dah tua. Kenapa dia nak kahwin juga? Ikut dia lah. Apa masalah you? You nak kahwin ke? You nak kahwin ke? Kalau you nak kahwin, you kahwin je lah juga pun. Apa masalahnya? Cepat faham lah. Apa masalah you ni? You nak kahwin, you kahwin je. Apa masalah dengan orang kahwinnya? Kahwin tu apa? Bukan. Kahwin tu ibadah. Kahwin tu ibadah. Apa yang sakit hati sangat dengan orang buat ibadah ni? Lepas tu tua, dia kata tua. Orang tua tak ada perasaan ke? You ingat you seorang, you muda ada perasaan.